Regular customer tu. Dapat weekend pergi hari kerja, tapi hari kerja selalu kami lambat. Tak dapat. Hari tu saya bawa anak buah saya pergi healing kat Maidin. Tapi sebelum tu saya kona singgah kat Minum Cafe. Nampak kedai ni kecil je, tapi jangan cepat je. Repeat customer dia sangat tinggi. Hampir semua menu kat sini berasaskan soya, daripada ayak sampai makanan. Yang tertariknya, tofu fah dia ni ada 4 jenis topping homemade. Memang lain daripada yang saya duk biasa makan. Konsep kedai ni take away. Jadi saya perkenal luar ayak dalam kereta sebelum masuk Maidin. Lagi cayak pula, rasa lain pula ayak. Soya berperisa pisang dan juga taro yang ada tofu fah kat dalam. Saya dah tapau semua tu, saya balik rumah lah. Ingat nak rasa seketui dua je tahu crispy ni. Sekali masuk mulut, seketui dua ketui. Terus ralik makan. Patutlah best seller. Saya pula ambil cheese dengan paprika. Perisa dia berlemak dan ada kick pedas sikit. Saya belilah juga tahu bergedil dengan popel Big Mac ni. Saya dah besar ni, tengok pun dah kenyang. Inti confirm banyak, tak kedekut langsung. Tofu fah season tu, saya ingat nak tinggal kat orang belakang, tapi saya tak share langsung. Nampaknya saya pun dah kena sign up jadi repeated customer dia. Hampa yang nak buat rasa-rasa, pilih try test tengok.